Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita sambung lagi perkongsian daripada video podcast kita pada hari ini yang bertemakan adat dan ibadah. Jadi insya-Allah bersama saya Ustaz Farhan Yaakob yang mana beliau merupakan asatizah yang giat dalam usaha-usaha dakwahnya lebih khusus kepada Al-Quran. Dan insya-Allah topik kita pada hari ini Ustaz berkenaan dengan kita sentuh sedikit berkenaan dengan tradisi, mungkin tradisi orang dahulu dan juga apakah perkara-perkara yang boleh diperbaiki dan sebagainya, dan apakah benda-benda yang baiklah. Jadi sebagai contoh, yang pertama saya nak ajukan soalan kepada Ustaz. Mungkin orang terdahulu nampak yang Al-Quran merupakan benda yang utama dalam kehidupan mereka sebagai seorang Muslim. Jadi mungkin kalau hadis tu ataupun pembelajaran sunnah tu ataupun hadis tu mungkin kurang sikit, mungkin disebabkan pembelajaran ilmu agama tu tak begitu luas, dan tetapi Al-Quran tu menjadi satu dasar dan panduan pada orang-orang yang terdahulu. Jadi mengajar dan mendidik pelajar ataupun anak-anak kan untuk menguatkan bacaan dan juga memperbaiki bacaan Al-Quran itu sangat penting. Jadi antaranya yang tradisi yang saya lihat, mungkin orang terdahulu apabila kita sudah habis sama ada menghafal ataupun menghatam Al-Quran dari segi bacaan, selalunya mereka memberikan pulut sebagai tanda penghargaan dan sebagainya. Adakah ini benda yang menjadi satu kelaziman ataupun menjadi satu tuntutan dalam agama kita untuk buat dan sebagainya? Sedikit sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, amma ba'du. Baik, berkenaan dengan Al-Fadhil Ustaz Khalil, iaitu pembelajaran Al-Quran yang selalu dikedepankan oleh masyarakat kita, antaranya adalah pengajaran Al-Quran yang lebih kepada pembacaan Al-Quran, iaitu sehinggalah khatam bacaan Al-Quran mereka. Jadi soalan pertama iaitu meraihkan khataman dengan adanya majlis berunsur pemberian makanan-makanan seperti pulut. Bagi saya ia adalah satu adat yang selagi mana tidak menyalahi syariat, maka ia dibenarkan. Okay. Di antara amalan-amalan orang-orang lama yang kalau kita boleh selidik semula, mereka suka mengucup Al-Quran, iaitu mencium kan Al-Quran. Jadi mereka ambil Al-Quran itu lalu mereka cium dan mereka letakkan di atas kepala mereka. Baik, ini dibahaskan oleh beberapa ulama, iaitu di bawah bab takbilul mushaf, iaitu mencium Al-Quran itu. Ulama berbeza pandangan pada bab ini. Ada yang meletakkan sebagai sebuah keharusan sahaja, tanpa meletakkan satu kelaziman, satu kewajipan dan juga satu keharaman. Dia adalah satu perkara yang orang kata harus saja. Boleh lah. Boleh. Tetapi tanpa menyandarkan, tanpa mengatakan kena buat, kena wajib dan sebagainya. Okay? Jadi ini adalah lambang bagaimana masyarakat kita memulakan Al-Quran, iaitu dengan mengucup Al-Quran lalu meletakkan di atas kepala mereka. Jadi ini sebuah keharusan dan tidak bertentangan dari sudut syariat. Okay? Selagi mana tidak ada klaim mengatakan wajib buat ini, ini daripada sunnah dan itu, selagi mana mereka buat hanya sekadar mengagungkan Al-Quran sahaja. Baik. Terima kasih Ustaz. Mungkin soalan seterusnya, mungkin kita boleh lihat lebih spesifik, bukan sekadar adat saja. Mungkin dalam tata cara ataupun apabila mungkin orang-orang yang terdahulu mengajarkan kepada anak-anak mereka, kepada kanak-kanak dan sebagainya, apakah perkara yang biasa ataupun benda-benda yang sering lazim diajarkan ataupun diajarkan dan juga disampaikan, benda-benda yang mungkin kesilapan-kesilapan yang ada dalam proses mereka mengajar, sama ada dalam bentuk mungkin bacaan mereka kurang fasih ke ataupun sebutan-sebutan ke dan sebagainya, Ustaz. Proses pengajian Al-Quran
ramai sangkakan belajar Al-Quran untuk cepat khatam. Betul. Bukan bertujuan belajar untuk memperbaiki. Itu adalah satu masalah dalam proses pengajian. Baik si guru, baik si anak murid. Maka mereka kena faham proses pembelajaran Al-Quran perlulah pembentangan daripada anak murid dan perlu juga pembentangan daripada guru untuk membetulkan mana-mana tempat yang salah yang dibacakan oleh anak murid itu sendiri. Okey, kalau dalam proses ini kita namakan dengan al-ardu wa talaqqi. Al-ardu maksudnya pembentangan. Pembentangan yang dilakukan oleh anak murid, lalu guru mendengarkannya, kemudian guru juga membentangkan supaya anak murid mendengarkan contoh bacaan yang betul. Wa talaqqi. Talaqqi ni maksudnya berjumpa dengan guru tadi. Jadi hari ini nak cakap pasal istilah berjumpa ni ada dalam bentuk media sosial, itu Zoom kan, dalam bentuk virtual. Jadi itu adalah orang kata wadah sahaja. Yang penting perlu ada two-way interaction. Pengajian dua hala. Dia tidak boleh hanya sekadar kita mendengarkan tapi tak ada orang menegur kita. Okey, baik. Antara kesilapan guru adalah hanya meraihkan hanya kehadiran murid sahaja. Murid baca asalkan dia habis muka surat tadi, selesai. Contohnya dalam peringkat pengajian Iqra. Contohlah kalau dituliskan peringkat Iqra tu, contoh Iqra 1, Iqra 2. Contohnya dalam buku tadi, kitab tadi ditulis kaf, ta, ba. Tanpa alif di antara kaf, ta, kan? Jadi tulis kaf, ta, ba. Sepatutnya kita baca dengan ka. Katabah, bukan katabah. Ini yang selalu diajarkan di peringkat Iqra. Maka kesilapan ini seolah macam dia menambahkan mat pada perkataan kaf, ta, ba, sedangkan tak ada alif di antara huruf-huruf tadi. Padahal itu dimulai bacaan tu kira dengan huruf yang satu, tapi mungkin dah menjadi kelaziman kata ba jadi panjang. Lalu apa berlaku? Daripada dasar inilah mereka terbawa-bawa dalam bacaan Al-Quran. Betul. Mereka dragi alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, dia lambat. Jadi secara tak langsung dia dah macam hilang nafasnya. Betul. Dia dah macam ambil nafas. Ada penambahan huruf kan, dia akan jejah pada nafas, penambahan huruf, maka akhirnya akan mengarah kepada kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Faham. Terima kasih Ustaz. Mungkin sebagai penutup, mungkin Ustaz ada kata-kata ataupun nasihat untuk sebagai pembaca ataupun penghafal Al-Quran, supaya mereka terpandu dengan garis panduan yang betul apabila mempelajari Al-Quran itu dan juga memahami dan sebagainya. Baik. Saya selalu membawakan sebuah hadis daripada Nabi SAW sebagai motivasi kepada para pencinta Al-Quran, para mereka yang sedang dalam proses mempelajari Al-Quran. Ada yang mengeluh, Ustaz, saya belajar 20 tahun ke sana ke sini tapi tak mahir-mahir. Nabi SAW sebutkan begini, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kirabil bararah, iaitu orang yang mahir dengan Al-Quran. Mahir ni subjektif. Mahir sudut apa? Sudut membaca. Ada orang dia mahir lalu dia dengan suara alunan yang lebih sedap. Ada orang dengan ilmu-ilmu lain dia mahir. Nabi SAW kata, orang yang mahir dalam dunia Al-Quran ni, dalam bacaan Al-Quran ni, yang menghafal Al-Quran lalu dia ingat, ma'as safaratil kirami bararah. Jadi ulama menafsirkan apa ini maksudkan dengan safaratil kirami bararah. Ada mengatakan bersama para malaikat. Kita tak perlu bayangkan bagaimana, tetapi yang dikatakan di sini, orang yang mahir darajatnya akan diangkat. Apakah orang yang tidak mahir ini dipinggirkan begitu saja? Tidak. Nabi SAW sambung lagi, wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi. Kan? Kemudian fahuwa alaihi syaqqun falahu ajran. Dan golongan yang kedua, Nabi SAW sebut begini, dan mereka membaca Al-Quran itu wa yatata'ta' ni begini, terbata-bata ataupun merangkak dalam pembacaan Al-Quran. Jangan patah semangat. Teruskan, sabar, istiqamah, minta dicerahkan hati supaya kita cekal dalam pengajaran Al-Quran.
ataupun mereka-mereka yang mempunyai kesulitan dalam menyebutkan huruf, dan kesulitan juga subjektif. Ada orang yang dia tak ada kewangan, financialnya tidak mampu, maka carilah kelas-kelas yang orang kata diberikan percuma. Kan ada orang pula dengan kesulitan dari sudut fizikal, dia tak boleh berjalan, mungkin dia wheelchair. Sekarang ada dunia Zoom, usahakanlah. Yang penting adalah usaha. Kan pandai cepat ataupun lambat itu belakang cerita. Jadi mereka yang dalam keadaan merangkak ni dan ada kesulitan ni, bagi mereka dua pahala. Falahu ajran. Pahala yang pertama adalah pahala setiap huruf yang dibacakan itu baginya 10 kebaikan. Pada hadis yang lain, Nabi SAW katakan, fala aqul alif lam mim harf. Bukanlah satu alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, dan setiap huruf itu terdapat 10 pahala kebaikan dia. Okey. Kemudian pahala yang kedua apa dia? Pahala istiqamah, sabar, usaha untuk pergi belajar. Maka Allah melihat lebih kepada usaha juga. Okay, pandai tak pandai belakang cerita, yang penting ikhlas, istiqamah, minta kekuatan daripada Allah supaya kita sentiasa bersama Al-Quran sehinggalah akhir hayat kita. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas perkongsiannya, insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu kita lah memahami dan juga kita reset balik bacaan kita, sama ada kesilapan dan sebagainya, dan tujuan kita untuk kita lebih improve bacaan dan juga penghafalan kita, insya-Allah. Sekian, itu saja, kita berjumpa pada episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.